Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Akademik Pulau 7. Jadi sebelum itu, mari kita kenalkan diri dulu dari sebelah kiri. Saya Muhammad Najmuddin bin Kamal Arifin. Nama saya Muhammad Nasir Ismin Zawi. Nama saya Muhammad Syahid Ahmad bin Muhammad Sabri. Nama saya Na'afah binti Rasli. Dan saya sendiri Harith Luzman bin Hanif. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan hasil kajian lapangan berkaitan dengan perusahaan batik di Sepaloh yang dimiliki oleh Puan Nur Izzah sendiri yang merupakan usahawan yang terletak di Kampung Losong, Kuala Terengganu. Jadi apa yang menarik di sini tentang perusahaan ini ialah bagaimana Puan Nur Izzah itu sendiri bukan sahaja menjalankan perusahaan batik tradisional tapi turut memainkan peranan sebagai usahawan komuniti yang membantu pembangunan ekonomi setempat, mengekalkan warisan budaya dan pada masa yang sama juga bergerak ke arah kelestarian alam sekitar. Jadi selain itu, podcast ini juga akan mengaitkan tindakan dan tingkah laku sebenar Puan Nur Izzah dengan teori-teori keusahawanan sosial berdasarkan dapatan kajian yang telah kami jalankan. Jadi baik Anas, bolehkah ceritakan sedikit tentang latar belakang Puan Nur Izzah dan bagaimana perusahaan ini bermula? Terima kasih Harid. Semasa sesi temu bual yang dijalankan, Puan Nur Izzah menceritakan bahawa beliau mula terlibat dalam bidang batik sejak kecil lagi kerana membesar dalam persekitaran masyarakat yang memang dekat dengan seni batik tradisional Terengganu ni. Menurut Puan Nur Izzah, minat terhadap batik ni bermula apabila beliau sering melihat masyarakat sekitar yang menghasilkan batik secara manual di rumah. Puan Nur Izzah juga menjelaskan bahawa sekitar tahun 2004 perusahaan ini hanya dijalankan secara kecil-kecilan di rumah beliau sendiri, iaitu di Kampung Ru Marang. Kampung Ru Muda Marang. Pada waktu itu, Puan Nur Izzah hanya menggunakan modal yang sangat terhad dan beberapa peralatan asas seperti canting manual, dapur kecil untuk memanaskan lilin dan kain kapas yang dibeli dalam kuantiti yang amat sedikit. Apa yang menarik, hampir keseluruhan proses dilakukan oleh Puan Nur Izzah itu sendiri. Puan Nur Izzah sendiri melukis corak batik ni dan mencairkan lilin serta mewarna kain, juga membasuh kain, menjemur kain dan kemudiannya pergi menjual produk kepada pelanggan. Menurut Puan Nur Izzah, ada masa beliau terpaksa berjaga hingga lewat malam untuk menyiapkan tempahan kerana siang hari digunakan untuk mengurus pelanggan dan keluarga Puan Nur Izzah. Situasi ini menunjukkan realiti sebenar usahawan mikro yang perlu memainkan peranan yang amat banyak dalam satu masa demi memastikan perusahaan dapat bertahan. Selain itu, semasa temu bual dijalankan, Puan Nur Izzah juga berkongsi bahawa pada peringkat awal perusahaan, produk batik handmade kurang mendapat sambutan kerana ramai pelanggan lebih tertarik kepada batik printing kilang yang dijual dengan harga yang amat murah. Menurut Puan Nur Izzah, ramai pelanggan ketika itu tidak memahami perbezaan antara batik handmade dan batik printing biasa. Disebabkan itu, Puan Nur Izzah mula mengambil pendekatan yang menunjukkan sendiri proses mencanting kepada pelanggan supaya mereka dapat melihat kesukaran dan ketelitian menghasilkan batik secara manual ini. Menurut Puan Nur Izzah, apabila pelanggan sendiri melihat proses tersebut, mereka akan lebih menghargai nilai seni batik tradisional itu. Situasi ini menunjukkan bahawa Puan Nur Izzah bukan sahaja menjual produk tetapi turut mendidik masyarakat tentang nilai dan warisan budaya tempatan. Jadi apa yang saya rasa menarik ialah perusahaan ini berkembang bersama dengan komuniti setempat. Semasa pemerhatian lapangan dijalankan, kami mendapati sebahagian pekerja sendiri daripada suri rumah dan juga penduduk sekitar Kampung Losong yang membantu kerja menjahit, membungkus produk dan juga menyediakan tempahan pelanggan. Maksudnya perusahaan ini bukan sahaja membuka peluang pendapatan kepada pemilik tetapi turut membantu komuniti setempat dengan menjana pendapatan tambahan. Betul Harid. Semasa sesi temu bual ini dijalankan, Puan Izzah menjelaskan bahawa beliau lebih selesa mengambil pekerja komuniti setempat kerana mereka lebih memahami budaya kerja perusahaan batik tradisional dan mudah bekerjasama
ketika musim musim tempahan tinggi seperti musim cuti sekolah dan hari raya. Menurut Puan Norizah juga, ketika musim perayaan terdapat keadaan di mana tempahan meningkat secara mendadak hingga pekerja perlu membantu membungkus produk sehingga lewat malam. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun perusahaan kecil kelihatan sederhana dari luar, operasi sebenarnya memerlukan komitmen tenaga dan masa yang sangat besar. Selain itu, Puan Norizah juga berdepan cabaran seperti kenaikan harga kapas, kos pewarna dan persaingan daripada lambakan batik printing murah di platform online ini. Namun begitu, Puan Norizah tidak meninggalkan identiti batik tradisional ini, iaitu batik tradisional Terengganu. Sebaliknya, beliau cuba menyuaikan warisan budaya kepada pasaran moden melalui penghasilan kaftan moden, tote bag batik, aksesori dan batik printing kit yang lebih dekat dengan generasi muda. Semasa lawatan dijalankan, saya perasan juga yang Puan Norizah bukan jenis usahawan yang hanya fokus kepada jualan semata-mata, tetapi Puan Norizah sangat gemar bercerita tentang sejarah batik dan juga asal-usul corak yang digunakan. Kadang-kadang pelanggan yang datang membeli bukan terus membeli produk, tetapi duduk mendengar penerangan Puan Norizah tentang cara mencanting batik dan juga maksud motif batik Terengganu itu sendiri. Betul. Semasa temu bual dijalankan, Puan Norizah menjelaskan bahawa beliau lebih suka pelanggan memahami iaitu jiwa sesuatu produk sebelum membeli. Sebab tu Puan Norizah ni sering menerangkan sendiri bagaimana sesuatu corak dihasilkan dan kenapa batik handmade mengambil masa lebih lama berbanding batik printing biasa. Selain itu, Puan Norizah juga sangat teliti terhadap hasil kerja. Semasa pemerhatian dijalankan, kami melihat Puan Norizah sendiri masih memeriksa hasil canting pekerja dan memastikan corak batik tidak rosak ataupun terlalu simetri. Menurut Puan Norizah, keunikan batik handmade terletak pada ketidaksempurnaan seni itu sendiri kerana setiap hasil canting mempunyai identiti sendiri dan tidak kelihatan seperti produk kilang. Situasi ini menunjukkan bahawa Puan Norizah sangat menitik beratkan kualiti dan nilai seni dalam perusahaan beliau. Bukan tu saja. Apa yang menarik tentang Puan Norizah ni juga ialah beliau melihat perusahaan batik bukan sekadar sumber pendapatan tetapi sebagai tanggungjawab budaya itu sendiri. Semasa sesi temu bual dijalankan, Puan Norizah ni dia menyatakan bahawa generasi muda hari ini makin kurang minat untuk belajar tentang seni batik ni kerana menganggap batik ni terlalu rumit ataupun terlalu lama untuk buat. Jadi disebabkan itu juga Puan Norizah ni mula menghasilkan batik painting kit dan bengkel interaktif supaya kanak-kanak ataupun pelajar dapat kenal seni batik ni sejak daripada kecil. Menurut Puan Norizah juga, jika generasi muda tidak diperkenalkan dengan batik dari sekarang, seni warisan ini mungkin akan menghilang pada masa akan datang juga. Situasi ini juga menunjukkan bahawa tindakan Puan Norizah bukan hanya berorientasikan keuntungan tetapi turut dipengaruhi rasa tanggungjawab terhadap warisan budaya masyarakat. Jadi baik, sekarang kita pergi kepada analisis Business Model Canvas atau BMC. Jadi Syahrin, bagaimana sebenarnya model perdagangan batik di Sepalu ini dibangunkan? Okey, baik Harid. Berdasarkan analisis kami, kekuatan utama batik Desa Palor terletak pada gabungan warisan budaya dan inovasi moden. Sebagai contoh, Puan Norizah bukan sekadar menjualkan batik tradisional, tapi menghasilkan pelbagai produk seperti kaftan kelawan Noris, batik midi, tote bag, aksesori pelitup muka dan batik painting kit. Semasa pemerhatian di premis, kami dapat melihat ramai pelanggan terutama keluarga membeli batik painting kit kerana anak-anak boleh mengajar mewarna batik sendiri. Menurut Puan Norizah juga, produk tersebut bukan sekadar untuk dijual tetapi untuk dijadikan medium memperkenalkan seni batik kepada generasi muda dan pelancong. Situasi ini menunjukkan bahawa produk batik
Methinking nilai pendidikan dan budaya dan nilai komersial. Dalam konteks perusahaan kecil, strategi diversifikasi produk ini sangat penting. Kalau perusahaan terlalu bergantung kepada satu saja produk, risiko kerugian menjadi lebih tinggi apabila trend pengguna berubah. Disebabkan itu, Puan Nurhalizah cuba menghasilkan produk untuk pelbagai segmen pengguna. Di sini kita boleh lihat, contohnya kaftan dan batik premium lebih fokus kepada wanita, dewasa dan pelancong. Manakala batik printing kit pula lebih fokus kepada sekolah dan keluarga. Selain itu, semasa sesi temu bual dijalankan, Puan Nurhalizah juga menjelaskan bahawa generasi muda hari ini lebih tertarik kepada produk yang lebih santai, moden dan mudah dipromosikan di media sosial. Disebabkan itu, Puan Nurhalizah mula menghasilkan reka bentuk yang lebih moden tanpa menghilangkan identiti batik tradisional ini. Bukan itu sahaja, hubungan di antara batik jasa pahala sangat bergantung kepada pengalaman budaya. Pelanggan bukan sekadar datang membeli produk tetapi ingin melihat sendiri proses membatik dan mendengar cerita tentang sejarah batik Terengganu. Menurut Puan Nurhalizah sendiri, ramai pelancong luar Terengganu sangat tertarik melihat demonstrasi mencantik kerana mereka jarang melihat proses batik handmade secara langsung. Dalam ekonomi kreatif hari ini, pelanggan bukan hanya membeli produk fizikal tetapi membeli pengalaman, identiti budaya dan storytelling. Jadi maksudnya pengalaman budaya itu sendiri menjadi sebahagian daripada nilai produk. Ya, betul Harid. Semasa temu bual dijalankan, Puan Nurhalizah menjelaskan bahawa pada awalnya beliau tidak begitu mahir menggunakan TikTok dan live selling. Namun, selepas melihat perubahan trend, pengguna terutamanya golongan muda, Puan Nurhalizah mula belajar menggunakan media sosial secara lebih aktif. Menurut Puan Nurhalizah sendiri, pelanggan lebih tertarik melihat video proses mencanting berbanding hanya melihat gambar produk. Disebabkan itulah, Puan Nurhalizah mula menjadikan proses membatik sebagai kandungan media sosial. Hari ini, kita dapat lihat pelanggan batik Desa Paluh bukan sahaja datang dari Terengganu, tapi juga Sabah, Sarawak dan Johor melalui TikTok Shop dan Shopee. Situasi ini menunjukkan bahawa Puan Nurhalizah berjaya menyesuaikan perusahaan tradisional dengan perubahan teknologi dan tingkah laku pengguna semasa. Jadi sekarang kita masuk kepada teori dan juga konsep yang berkaitan dengan perusahaan batik Desa Paluh ini. Jadi Najmuddin, apakah teori utama yang digunakan atau dikaitkan dengan batik Desa Paluh? Okey. Teori utama yang sangat jelas ialah social capital theory oleh Robert Putnam. Menurut teori ini, hubungan sosial, jaringan komuniti dan kepercayaan menjadi aset penting dalam membangunkan sesebuah organisasi ataupun perusahaan. Dalam konteks batik Desa Paluh pula, kita dapat lihat elemen trust sangat kuat dalam operasi perusahaan. Contohnya, semasa pemerhatian dijalankan, kami mendapati terdapat pekerja komuniti yang dibenarkan membawa pulang kerja menjahit ataupun menyediakan aksesori batik di rumah kerana hubungan mereka sudah lama dah dengan Puan Nurhalizah ni. Situasi ini menunjukkan bahawa perusahaan kecil seperti batik Desa Paluh ni banyak bergantung pada hubungan kepercayaan berbanding sistem pengurusan formal seperti syarikat besar. Perkara ini sangat selari dengan social capital theory yang menjelaskan bahawa hubungan sosial dan trust membantu memastikan sesebuah organisasi itu dapat berfungsi dengan lebih baik. Jadi maksudnya hubungan sosial itu sendiri menjadi sistem sokongan bagi perusahaan tersebut. Betul. Kadang-kadang dalam perusahaan komuniti ini, sokongan sosial lebih penting lah daripada modal kewangan itu sendiri. Selain itu juga, semasa sesi temu bual dijalankan, Puan Nurhalizah ini juga dia jelaskan bahawa beliau mempunyai hubungan baik dengan Mara Kraftangan Malaysia dan Kuskop bagi mendapatkan latihan serta bantuan pemasaran. Situasi ini juga kita boleh lihat, ia menunjukkan elemen bridging social capital di mana hubungan dengan agensi luar membantu Puan Nurhalizah ni mengembangkan perusahaan walaupun bermula secara kecil-kecilan. Okay. Selain itu,
Kita juga boleh kaitkan dengan Social Embellishment Theory oleh Mark Gouverneur. Teori ini menjelaskan bahawa tindakan ekonomi usaha sebenarnya dipengaruhi oleh hubungan sosial dan budaya setempat. Contoh paling jelas ialah apabila Puan Norizah masih mengekalkan harga batik painting kit sekitar RM12 walaupun kos bahan semakin meningkat. Semasa sesi temu buat dijalankan, Puan Norizah menjelaskan bahawa ramai pelanggan produk tersebut terdiri daripada guru sekolah dan ibu bapa yang membeli untuk aktiviti pendidikan anak-anak. Menurut Puan Norizah, jika harga dinaikkan terlalu tinggi, produk ini mungkin tidak lagi mampu dibeli oleh komuniti setempat. Situasi ini menunjukkan bahawa keputusan ekonomi Puan Norizah bukan semata-mata berdasarkan keuntungan maksimum, tapi itu dipengaruhi hubungan sosial dan juga tanggungjawab budaya terhadap komuniti. Perkara ini sangat jelas dengan Social Embellishment Theory oleh Mark Gouverneur. Baik, sekarang kita pergi kepada cabaran perusahaan dan juga isu kelestarian alam sekitar. Di Afifah, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh Puan Norizah itu sendiri? Jadi cabaran terbesar ini adalah pencemaran sisa pewarna, lambakan sisa tekstil dan kos pelaksanaan teknologi hijau. Okey, jadi dalam industri batik ni sebenarnya penggunaan pewarna sintetik ni dia boleh menghasilkan sisa kimia yang memberi kesan kepada sistem aliran jika kita tak urusnya dengan baik. Selain itu, perusahaan kecil juga berdepan dengan masalah modal untuk melaksanakan teknologi hijau. Jadi semasa sesi temu bual dijalankan, Puan Norizah ni menjelaskan bahawa kebanyakan perusahaan kecil ni dia lebih fokus kepada survival operasi harian seperti membeli bahan mentah, membayar pekerja dan memastikan jualan itu stabil. Sebab itulah transformasi hijau ni dia seiring menjadi sukar walaupun mereka sedar kepentingannya. Jadi maksudnya bukan mereka tidak mahu berubah, tetapi kemampuan kewangan menjadi sebuah kekangan. Ya, betul. Walaupun begitu, Puan Norizah ni tetap cuba untuk mengurangkan pemaziran bahan melalui penggunaan semula sisa perca kain untuk dijadikan aksesori kecil, beg batik dan produk cenderamata. Jadi semasa pemerhatian dijalankan di bengkel, kami mendapati sisa perca kain ni tidak dibuang begitu sahaja tetapi dikumpulkan semula untuk dijadikan produk lain. Dan menurut Puan Norizah juga kain kapas sekarang semakin mahal, jadi setiap bahan perlu digunakan sebaik yang mungkin. Jadi situasi ini telah menunjukkan bahawa tindakan Puan Norizah ini bukan sekadar untuk mengurangkan kos tetapi turut dipengaruhi kesedaran terhadap tanggungjawab alam sekitar. Selain itu, kumpulan kami juga mencadangkan projek Paluh Eco Micro Algae Hub sebagai inovasi keusahawan komuniti yang lebih lestari. Cadangan ini menggunakan konsep circular economy dan triple bottom line. Sebagai contoh, sisa kulit udang daripada peniaga keropok lekor longsong dicadangkan digunakan untuk menghasilkan biopest itosan sebagai alternatif kepada lilin petroleum. Ini bukan sahaja membantu menggunakan sisa organik, tetapi turut membuka peluang ekonomi tambahan kepada komuniti setempat. Okey, selain itu, sisa kain kapas ni pula dicadangkan digunakan untuk kita menghasilkan panel akustik dengan menggunakan miselium cendawan. Dan dalam konsep ini, sisa yang sebelum ni dianggap tidak bernilai sebenarnya boleh menjadi produk baharu yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi pendekatan ni telah menunjukkan bagaimana perusahaan komuniti ni dia boleh bergerak seiring dengan ekonomi hijau dan pembangunan yang mampai. Baik, sebelum kita tamatkan podcast ini, saya ingin meminta setiap ahli untuk memberikan refleksi ringkas tentang apa yang dipelajari daripada kajian kita ini. Bagi saya, Puan Norizah ni menunjukkan bahawa kejayaan usahawan bukan sahaja berlaku secara mudah. Tetapi, di sebalik kejayaan perusahaan ini, terdapat pengorbanan masa, tenaga dan kesabaran yang sangat besar. Saya juga belajar bahawa perusahaan kecil sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan warisan budaya masyarakat. Okay, daripada sudut teori pula, saya faham bahawa kejayaan perusahaan komuniti ni dia tak boleh dijelaskan dari keuntungan semata-mata saja. Sebaliknya, hubungan sosial, kepercayaan, komuniti dan nilai budaya memainkan peranan yang penting
dalam bentuk tindakan usahawan itu sendiri. Bagi saya pula, kita dapat melihat bagaimana perusahaan tradisional masih boleh berkembang jika mampu menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Puan Nurizzah membuktikan bahawa warisan budaya masih relevan apabila digabungkan dengan inovasi produk dan pemasaran digital. Jadi bagi saya pula, pembangunan ekonomi ini tidak semestinya perlu mengorbankan alam sekitar. Seperti yang diperkatakan Puan Nurizzah, menunjukkan bahawa perusahaan kecil ini juga boleh bergerak ke arah kelestarian melalui pembangunan semula bahan dan pengurangan pembaziran. Jadi kat sini secara keseluruhannya, Puan Nurizzah bukan sekadar seorang produser batik biasa, jadi dia juga merupakan seorang contoh usahawan komuniti yang membangunkan perusahaan melalui pengalaman hidup, hubungan sosial dan juga semangat mempertahankan warisan budaya. Walaupun bermula secara kecil-kecilan di rumah dengan modal yang terhad, Puan Nurizzah sendiri berjaya membina perusahaan yang bukan sahaja menjadi pendapatan tetapi turut menjadi ruang pembelajaran budaya, pembangunan komuniti dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi kisah Puan Nurizzah ini menunjukkan bahawa keusahawan yang sebenar bukan hanya tentang keuntungan tetapi tentang bagaimana seseorang usahawan menggunakan perusahaan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Jadi sekian itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.